Emas yang seberat 1 kilogram ini nilainya sekarang adalah sekitar RM443,000 dengan spread ataupun selisih harga sekitar 6% saja. Maka emas jongkong begini adalah item yang sesuai untuk pelaburan dan pelaburan tumpan untuk jangka masa panjang. Kalau tengok daripada data ini, emas telah naik sekitar 25% kalau tuan-puan dah menabung selama 1 tahun. Bermaksud nilai 1 kilogram emas ini pada tahun lepas hanya sekitar RM369,000 sahaja. Daripada RM369,000 meningkat sehingga sekarang nilainya sekitar RM443,000. Jika tuan-puan ada nilai yang sama RM369,000, tuan-puan menabung dalam KWSP untuk simpanan persaraan, maka dengan dividen sekitar 6.3%, simpanan tuan-puan hanyalah terkumpul sekitar RM392,000. RM443,000 dengan RM392,000, perbezaan ketara sebanyak RM51,000. Jadi kepada tuan-puan di luar sana yang ada simpanan yang banyak, tak boleh berlanjut pas simpanan emas, saya ada pinkan video di bahagian atas cara nak bermula menabung emas. Dan tuan-puan takut nilai harta tuan-puan terhakis dengan susuk nilai ringgit, maka cepat-cepat alihkan dalam bentuk emas jongkong begini. Emas secara purata meningkat 10% setahun, tetapi tahun lepas saja emas dah naik sekitar 25%.